Alhamdulillah kita orang baru je habis solat asar. Sebab dari kita orang gerak daripada Sungai Buloh ke Abdullah Hukum ni memang kita orang tak sempat nak solat lagi. Sebab tu sampai-sampai je kat sini terus je solat asar. Jadi kita orang tak lepaskan peluang untuk solat di dalam ruangan solat ni. Subhanallah, memang sangat cantik dia punya rekaan bentuk masjid ni. Okey, habis je solat kita orang pun terus je turun ke bawah. Tapi tengok-tengok apa, memang full house lah kali ni masjid ni. Tapi sebaiklah kita ada Kalis. Kalis dah sampai awal tadi. Dia beritahu dia dah sampai, tapi masa tu kita orang tengah solat. Dia dah jagakan tempat untuk kita orang. Tapi tempatnya bukan dekat ni lah, tempat orang-orang duduk dekat tikar ni. Dia dekat bahagian luar, dekat tempat orang duduk dekat bawah kemah. Baiklah, sambil-sambil tunggu tu kita orang pun cari lebih sikit makanan. Sebab Kalis pun dia just ambil kuih je. Aku dengan Amar dapat sikit nasi dengan kuih. Lepas tu Amar ni pergi lagi ambil untuk Kalis. Tapi last dapat kuih tiaw juga. Puasa satu amalan. Dan Alhamdulillah kita orang pun selesai berbuka puasa dan terus solat maghrib. Lepas tu lepas solat maghrib kita orang pun berjalan-jalan lah di ruangan masjid kat luar ni, bahagian lapang-lapang ni. Agar dapat ku lalui dengan sempurna. Ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna. Tak ingin ku biarkan Ramadan berlalu saja. Tuhan pimpinlah daku. Lepas je siap bergambar, ambil video semua, kita orang pun terus solat isyak. Lepas solat isyak terus je gerak balik naik MRT. Dan itu sahaja. Semoga korang dipermudahkan urusan dan berbahagia di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Amin. Dan itu sahaja. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Kita orang doakan korang dipermudahkan segala urusan dan aku dipercepatkan jumpa dengan jodohku. Amin. Sampai lambat.